Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Nek Iyah. Okey, sahabat-sahabat. Ni Nek Iyah duduk kebun ni ha. Ujang. Duduk kebun nak mari apa nama? Nak gali ubi. Ha, sebabnya Nek Iyah nak buat tape ubi. Ada subscriber suruh tape ubi. Ha. Sebelum tu kita selawat dulu deh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okey, sahabat-sahabat, jom kita pergi gali ubi sikit deh. Okey, sahabat-sahabat ni, kita gali ubi ni. Ni tu ha. Jom nak gali 2 pokok je. Okey, sahabat-sahabat ni oh. Okey, kita akan kerak semuanya. Ya, sahabat-sahabat, ni ubi ni Nek Iyah akan koyok lah. Kita nak tape deh. Sebenarnya apa nama ni? Nek Iyah ada tu tunjuk sekali buat video ni rasanya. Tapi ada subscriber tu suruh tu buat tape ubi, kita betul lah Nek Iyah buat ni, Nek Iyah rekod lah. Ubi ni yo. Ada hok payuh, ada senang koyok. Ini hok payuh tu payuh tu. Tapi ubi pun jarang dah orang buat lah ni yuk. Sebab apa? Tak ada ubi ke kerana apa? Terkoyok ubi ni. Dan kita akan koyok semuanya lah. Okey, sahabat-sahabat. Ni ubi. Ubi Nek Iyah koyok tadi kan? Sekarang lepas pada kita koyok, kita akan kikis ubi ni. Kita buang benda ni deh. Kita buang di atas Kita kikis ni. Kita kikis. Nek Iyah ni mok Nek Iyah dulu. Arwah mok Nek Iyah memang dia buat tape juga. Dia buat gini ya, Nek tengok.
Dan nak ya kalau nak buat aku nak buat cara ni semua. Okey, lepas tu kita apa nama ni? Lepas kikir kita kerak. Kerak ni terpulang lah nak buat sos mana pun. Kita kerak. Kita kerak habis lah ni. Mana ada ni? Kerak pun habis. Sabar, lepas pada kita kerak tu ubi ni kita akan basuh. Ni proses basuh ni kita basuh biar bersih. Basuh 3-4 kali. Kita basuh sampai jernih air. Paling kurang-kurang pun 4 kali 5 kali lah. Ya, tapi orang kalau tak jadi molek tu sebab dia terbasuh tak bersih. Dia jadi berkulak, jadi merah, macam-macam. Ni air ni, kita pastikan air ni sampai jadi bersih. Sampai jadi jernih air ni. Dia bersih. Kalau ikut cara Nek Yah ni kena memang basuh banyak lah. Tapi orang lain buat tak tahu lah lagu mana. Kita basuh sampai bersih deh, sahabat-sahabat. Okey, sahabat-sahabat. Sekarang ni nak oyak habis. Ni ubi Nek Yah ni basuh bersih ni. 4-5 kali basuh ni. Biar betul-betul bersih. Lepas tu ubi ni kita akan rebus. Jadi kita kena masuk air. Biar gelegok dulu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita kena masuk air. Biar air mendidih, baru kita rebus ubi. Itu. Okey, sahabat-sahabat. Ni gelegok ni, air mendidih. Jadi kita rebus ubi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita biar dia gelang air semua deh. Lepas tu kita tutup. Kita rebus sampai dia masuk masuk pun jangan masuk lembek. Biar kira ubi ni masuk je. Jangan tak masuk, kena masuk. Tapi jangan lembek. Okey. Sahabat-sahabat, ni lagi ni bahan penting untuk buat tape. Ni adalah ragi. Ragi ni Nek Yah simpan dah peti ais.
Jadi sebab ragi ni kita mesti jemur tu panas, ataupun malas nak jemur tu panas, kita boleh letak di sini masa dia panas. Kita nak suruh ragi kita ni apa, hangat kita bubus sini je. Lepas tu sikit lagi kita balik itu, biar ragi kita ni panas. Sebab ragi pun dah peti kan. Okey, kita tunggu sampai ubi kita masuk. Okey, sahabat-sahabat, rasa masuk lah ni ubi kita ni. Ni ragi kita pun panas dah ni, kita angkat. Panas. Masuk dah. Jadi kita kena ayah nak akak ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah tapis dah ni dan kita tunggu dia sejuk lah, baru kita lagi tunggu. Ubi kita ni kita tunggu sampai dia sejuk. Dia betul-betul sejuk. Okey, sahabat-sahabat ni, apa nama ni? Ubi kita ni dah sejuk ni. Sekarang proses gaul lagi deh. Okey. Kita bubuh dalam ni deh. Ni, ubi kita ni kita bubuh ni. Tak nampak ke? Okey, ya. Satu. Ni, ragi kita ni. Ragi kita ni kita buang balik atas ni deh. Ni, hok apa ni? Hok kuning-kuning balik atas, permukaan balik atas ni kita buang. Ni, kita buang. Apa? Ni, ubi kita mana besar-besar ni, kita akan koyak, akan belah gini. Okey, sahabat-sahabat, sekarang kita proses gaul lagi deh. Ni ya. Tak nampak ke? Beseng ni besar tu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita gaul lagi biar dia rata lah. Kita akan buat habis-habis lagi kita ni. Botol bedok ni bukan apa, sahabat-sahabat. Saya nak tengok lapik beseng ni.
Inilah. Setelah kita yakin dah rata dah apa ragi kita ni, proses kita peram lah. Sahabat-sahabat, ni sekarang proses nak perang lah ni. Kita ambil daun pisang, kita lapik bawah ni, bawah besin. Lepas tu kita ubuh tape ni. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu kita ambil daun pisang, kita apa, kita tutup ke daun pisang. Nah, kita tutup daun pisang. Lepas tu kita ambil kain. Kita bukuh dengan kain deh. Kita bukuh dengan kain. Itu proses pegang. Yang ada lubang lah. Kita pegang ni. Kita pegang ni sampai kita ni 2 malam. Okey, sahabat-sahabat, ni tape kita ni dok. Selepas pada kita peram, lepas pada gaul lagi tu kan, kita peram 2 malam. Kalau kira semalam setengah tu manis dah. Tapi ni 2 malam lah ni. Okey, sekarang kita buka tengok deh. Tutup dengan daun pisang. Oh gini sahabat-sahabat ha. Apa itu? Tinggal kalau esok lusa ni banyak ni air ni. Ni buat masa sekarang tak ada air lagi. Okey. Okey sahabat-sahabat, ni nak ya akan cuba deh. Bismillahirrahmanirrahim. Manis leting. Dengan tape ni sahabat-sahabat, kita banyak benda kita boleh buat dengan tape ni. Boleh goreng, boleh buat pengak, boleh buat macam-macam lah. Okey sahabat-sahabat, Nek Yah mohon maaf lah segala kekurangan sana sini. Nek Yah mohon maaf sebesar-besarnya. Dan terima kasih berbanyak lah tengok video Nek Yah. Nek Yah doakan anda semua semoga berada dalam rahmat Allah sentiasa, dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur, disihatkan tubuh badan. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Okey sahabat-sahabat, kita jumpa di live video. Bismillah, Allahu Akbar. Bye bye.